So hari ni akak ni ada hantar kereta dia. Kereta dia ada masalah bunyi tau. Korang cuba dengar bunyi apa dia. Okey, kalau kita buka pintu. Ui. Kalau tutup balik pun dia bunyi macam ni. Oi, teruk bunyi dia. So kita nak pakai produk apa hari ni? Kita nak pakai produk Q Plus Spray Grease. Kita nak pakai ni untuk hilangkan bunyi dia. So first kita buka and then kita ambil dia punya muncung ni. Cutut dia muncung dia. Ni korang akan dapat free lah sekali bila korang beli benda ni. So korang kena spray kat mana? Okay, first korang kena spray kat sini. Sini satu. Okay, kat sini satu. Okay, second korang kena spray kat dalam dia. Yang ni yang paling penting, korang kena spray kat dalam dia. Bagi dia tak ada bunyi-bunyi dia. Bawah sikit. Belah-belah ni korang spray lah banyak sikit. So okey dah. Ni settle cukup. Korang punya kerja spray lepas tu dah settle. Okay, so lepas kita dah spray, kita akan buka sikit kita dengar. Hilang tak bunyi dia? Tengok hilang. Tak bunyi. Tak bunyi. Macam tu settle dah habis. Kalau korang nak, korang boleh beli kita punya Q Plus Spray Grease. Saya tak percaya, korang try sendirilah.